Kali ni kita nak siasat satu perkataan. Satu perkataan, tapi ada dua maksud yang sangat berbeza. Dulu, pada abad ke-15, keling tu maksudnya kuasa. Tapi hari ni, ia jadi satu hinaan. Kan dah bercanggah tu? Jadi, apa sebenarnya maksud Raja Keling ni dalam sejarah? Okey, jawapannya ada dalam satu teks penting, Sulalatus Salatin atau kita panggil Sejarah Melayu. Petunjuk pertama, kekerapan perkataan tu diguna. Keling disebut sampai 66 kali dalam teks ni tau. Dan penggunaannya macam-macam. Ada pasal negeri berkuasa, raja yang hebat, sampaikan barangan mewah pun ada. Teks ni letak benua Keling setaraf, sama level dengan benua Cina. Dan ini bukan calang-calang kerajaan ya. Sejarah Melayu gambarkan ia sebagai kerajaan yang amat besar. Teks ni juga tunjulkan kekuatan tentera seorang pemerintah hebat yang bernama Raja Suran. Dia digambarkan sebagai penakluk yang hebat. Dia berjaya tawan banyak tempat di semenanjung tanah Melayu. Status tinggi ni bukan pada raja je. Imigran Keling ni komuniti terbesar dan dihormati di Melaka. Dan mereka ni bukan buruh biasa tau. Mereka ni saudagar, pahlawan dan juga golongan elit. Mereka bergaul sebati sampaikan jadi sebahagian bangsawan Melayu. Ada yang jadi bendahara tau, macam Perdana Menteri. Jadi, dengan semua bukti ni, adakah Raja Keling ni cuma gelaran untuk seorang raja besar? Jom kita bandingkan. Teks ni memang konsisten tunjukkan Raja Keling ni ada ciri-ciri raja yang hebat. Jadi, kesimpulannya, ya, Raja Keling ni macam contoh terbaik seorang pemerintah asing yang berkuasa. Habis tu, apa jadi? Macam mana perkataan yang hebat ni boleh bertukar jadi satu hinaan? Maksudnya, makin lama, makin hilang. Sebab penjajahan, corak migrasi berubah dan konteks sejarah pun dah hilang. Dan ini bukti, benda paling penting. Sejarah perlukan konteks. Makna perkataan memang boleh berubah ikut zaman. Ini buat kita terfikir kan, sejarah apa lagi agaknya yang tersimpan dalam perkataan harian kita.